welcome back to my channel Malkodo. Siap penolong gelama ikan berduri bercakap bohong lama-lama mencuri. Terima kasih kepada orang-orang kat luar sana yang support saya. Hello, welcome back to my channel Malkodo. Okey, siakap senong gelama ikan berduri bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey geng, apa hari ni saya nak buat? Hari ini saya nak tunaikan permintaan daripada fans-fans dekat luar sana yang nak tengok sangat saya dengan Anik. Jadi konten hari ni saya akan tunaikan, saya bawa Anik. Okey. Jadi saya tengah dalam kereta dan nak bawa pergi ambil Anik. Jadi Anik dia tak tahu yang saya nak pergi ambil dia kat rumah. Tadi saya call mak dia. Saya call mak dia dan cakap Anik ada tak? Anik ada dekat rumah. Dan saya cakap kat mak dia suruh dia siap-siap. Tapi cakap konon-kononnya mak Anik ni nak bawa dia pergi jalan-jalan makan lah. Okey, jadi tak bagi tahulah yang aku datang. Aku nak pergi rumah dia, lepas tu nak tengok apa reaction dia. Selama 7 bulan dia tak jumpa aku dan aku dah berapa lama tak balik rumah. Jadi aku nak tengok apa reaction dia. Okey. Anik, tunggu Abang Mal sampai rumah. Okey. Jadi jom kita tengok reaction Anik dan kita ambil Anik pergi buat konten dekat ICT. Okey. Jadi jangan kita tunggu lama-lama. Let's go, kita pergi rumah Anik. Sekarang ni kita dah sampai dekat rumah saya, rumah mak saya, rumah lama saya. Jadi saya nak pergi rumah Anik. Pergi rumah Anik dan bawa dia, ambil dia, ketuk dulu rumah dia apa semua. Kita pergi ICT. Let's go. Okey. Jadi rumah Anik kat belah sana. Belah sana. Jadi jom kita pergi rumah Anik. Oh, tai kucing pula. Tai kucing banyak nyong. Inilah flat bila terpijak tai kucing. Silap-silap air bulan. Bau satu rumah dan satu kereta bau. Tai kucing, dasar kucing. Kalau tai kucing tu aku. Kalau tai anjing tu korang. Tak. Gerak. Okey, jadi ni kita dah sampai rumah Anik. Kita pergi panggil Anik. Alright. Jom. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Adik. Assalamualaikum. Hey, morning, hey. Lama tak jumpa. Hey, jom. Ya, kunci pintu ya. Kunci pintu. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Nak pergi mana? Ui, bapak kau beli kereta baru ke? Kereta baru ke? Ha? Tak, kita ajar. Itu aja. Kereta lama lagi. Ingat dah tak jumpa 7 bulan dah kereta baru lah. Ha? Siapa tu? Nela? Tak, ya. Balik tidur. Nela. Salam. Okey. Jadi kata berapa lama kau tak jumpa abang 7 bulan. Jap. Mike. Berapa lama kau tak jumpa abang? 7 bulan. 7 bulan. Okey, 7 bulan ni apa perasaan kau bila tak jumpa abang? Tak tahu. What? Bersedih. Ha? Bersedih. Rasa sedih? Ya.
Apa yang sedih Kau tak jumpa aku sebab kau nak duit aku je. Kalau nak jumpa aku pun bukan nak benda pun. Alah. Ni kau tahu tak aku nak bawa kau pergi mana ni? Apa nak bawa kau pergi mana ni? Tak tahu. Baik-baik jaga pijak-pijak tai je. Pijak-pijak tai ni yang. Kau pijak tai kau kejap lagi kau tak boleh masuk kereta. Gimana? Okey. Ya, ya. Jadi aku nak bawa kau pergi ICT. Okey, kau tahu ICT. Kau tahu nak Tahu. bawa apa ICT? Ayo, ay. Hello. Okey, jadi kita akan pergi. Kau dah ikut ke tak nak Nak. Ha? Nak. Kau kalau aku bawa kau apa yang kau boleh buat? Anik tunggu dapat iPhone je. Dapat iPhone korak kau. Okey, macam ni. Kalau video ni 500,000, Tak sampai. Kalau sampai punya. Dulu masa tu aku cabang kau, masa tu bukan aku ke AI. Ha? Tapi ini aku dekat AI dah. Kali ni betul aku tunaikan janji. Kalau 500,000 aku bagi kau iPhone apa kau nak. Gentleman, gua tak tipu lah bro. Ha, boleh. Jadi kau kena cakap dekat orang. Okey, kalau sampai 500,000 Abang Mal akan beli iPhone. Okey, satu lagi. Kau dah jumpa aku ni, aku nak kau hiburkan abang, boleh tak? Ni bawa apa? Hiburkan lah, bagi abang gelak. Ha deh. Cak. Buat lah. Lagu panjang? Ha? Lagu panjang? Paling bini kau. Wajar budak ni. Dah, jom. Let's go. Apa? Kita pergi gerak air dulu. Lepas tu kita main game kat sana, okey? Let's go. Oh, silap. Bukan AI. Pergi ICT main game kat sana. Then lepas tu kita buat aktiviti kat sana, okey? Let's go. Okey, jadi sebelum start ni konten, aku dengan ni makan dulu sebab perut dah lapar. Kejap lagi gang tak jadi konten lagi, perut tengah lapar kan. Bila perut tengah lapar, semua benda tak boleh jadi. Jadi kita makan dulu guys. Alright? Bang things until you lose control. Kau buat apa kacau ni? Ha? Kau buat apa kacau ni? Jangan kacau ni. Boleh tak? Jangan kacau ni. Kau ambil balik tisu. Janganlah lemas lah dia. Nanti kau kacau-kacau dia. Biarlah dia. Ha? Biar dia. Kau kacau-kacau dia. Dia marah. Aku dah cakap dia marah. Tak tahu lah. Apa? Wajak. Wajak ni. Wajak lagi. Kau tu. Baling je tisu kat orang tu. Kejap lagi kita nak main dalam ni. Kau dah ready belum nak main dalam ni? Kau asal pegang tu? Kau nak kena sunat dengan aku ke? Habis tu kau dia pegang-pegang. Betul kau baju. Hai, kau dah pegang-pegang. Kau macam minta kena sunat pula aku. Okey, mana cameraman aku lagi seorang ni? Lembab betul lah buat kerja. Berwah sini. Cepatlah, aku tak ada masa ni nak shoot ni. Cepat bro. Okey, sekarang ni kita dah nak pergi masuk dalam. Okey. Cameraman depan, cameraman ni. Cameraman reti tak reti. Jadi sekarang ni aku nak bagi kau rasa naik benda yang tinggi kau tu. Yang memang tinggi gila. Kau sanggup naik tak? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Macam mana kau tahu kau sanggup? Sebab ni dah Kau berani tak berani je? berani. Ha? Berani. Berani. Kau cakap sekarang memang kau berani. Adik berani lah. Ha? Berani lah. Tu kau nampak lampu-lampu. Kau nampak lampu-lampu? Tak. Nampak apa kau nampak? Nampak bunga. Nampak apa? Bunga. Bunga? Mana bunga? Mana bunga? Dalam boxer. Apa kau ni main boxer aku pula kau ni? Ada main boxer aku kalau bunga-bunga lah. Kalau boleh kau bagi tahu kat orang yang boxer aku semua bunga-bunga. Ada gambar-gambar Sinchan. Gambar-gambar ni semua belik-belik yang kau bagi tahu seronok pula. Okey. Sekarang ni kita pergi beli tiket dulu. Ha? Beli tiket, mana tiket? Cameraman depan. Bukan free masuk. Tak, kena beli tiket dulu. Oh, ya. Ya, kita turun tangga, lepas tu kita beli tiket kat bawah, silap. Sebab nak naik benda ni, benda bulat ni. Jadi kena beli tiket kat bawah. Oh, ya. Tu, nampak benda bulat tu. Tunjuklah benda bulat tu. Benda tu. Kau kena pandai lah kalau aku cakap tunjuk sana, tunjuk sana.
Kau ni. Apa cakap Sabat dengan siapa, bang? Cakap dengan cameraman. Oh. Cakap dengan tu. Ha? Ingat cakap dengan tu. Tak sampai. Tak sampai. Hai, Mana tempat bayar dia? Benda ni. Ah, tu sana ni. Sana. Sana. Kesian cameraman. Penat. Ha? Kesian cameraman. Kesian cameraman. Ha. Habis tu kau fikir kau punya cameraman je penat. Kita tak penat. Ha. Kau fikirlah penat kita sama. Okey, Anik bagi satu jawapan ke Abang pada susah. Kenapa ini kena ada air? Ni kena ada air. Ha. Ini memang kena ada air sebab dia nak gelonsor. Tapi kalau okey, tadi kau cakap apa? Kenapa ini kena ada air? Kenapa kena ada air? Kalau ada cinta tu macam abang. Cinta kat kamu. Lari. Ni kau nak main tu tak? Nak. Main go-kart tu. Jadi kita kena main go-kart. Kita tengok. Mesti abang yang lepas, saya tak lepas. Kita nak naik benda ni lah ni. Lepas Kita main saya benda ni. ni. Okey. Jadi kita buat bayaran, kita kena beli dulu apps dulu, kita kena tanya dulu sebab aku tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita beli dulu. Kita duit ni ya. Betul? Nasib baik boleh lah. Okey, jom lagi kita naik adik. Boleh. Jalan. Sana. Turun. Tak boleh. Ni budak kecil je. Mana dia? Kau tu lah bocah. Dasar bocah. Ambil gambar. Aduh. Jadi kita menaiki Sebuah lalunan. lalunan apa kau ni? Apa lalunan? Launan. Tak silap ni boleh goyang. Boleh pintu pun boleh buka lah. Ni tapi ni luar kunci. Ni switchnya. Switchnya. Tengok boleh tengok. Sweet je. Bang, nanti dah sampai atas tengok kan. Luar belakang bang. Okey, jadi kita naik benda ni. First time naik tau. Seramnya. Abang seram. Dia takutnya. Apa benda bunyi-bunyi ni? Diorang guna tayar. Ha? Diorang guna tayar. Guna tayar? Tu. Kejap lagi lepas kita habis main benda ni, kau nampak tu go-kart tu. Okey, jadi kita akan main go-kart tu. Abang. Kita akan main go-kart tu. Kita letaklah yang pun macam mana pun kita buat. Kita main go-kart. Okey, nice. Kita kalahkan Bi Ahmad. Okey, apa? Ahmad mana? Kita ajak abang Ahmad Racing. Ahmad Racing? Ha. Ahmad mana ni? Ahmad Dayan. Oh, penyanyi tu. Jangan salahkan faham ku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang tahu. Bagi tinggi. Kau di sana, aku. Bagi tinggi. Takut kau pada tu. Dia goyang. Baiklah sini. Tengoklah bawah. Tinggi je ni. Ni kalau main pakuh ni. Pakuh kurungmu. Tinggi gila tu pergi.
Aku pula yang terbaik. Aku naik kat Melaka tu, tapi Melaka tu lagi tinggi. Melaka tu bahaya gila tu. Takut tu. Tak ni dekat ni. Okey. Jadi Jadi kita tunggu benda ni turun. kita main go-kart pula. Lepas tu kita terus ke go-kart. Okey. Bye. Tengok bawah. Kita dah seram ni. Tengok bawah, tengok bawah. Tengok bawah, tengok bawah. Tak nak. Jadi, dari semua kita pergi ke Oh. dekat Ya, hantu. Jom. Lama. Cepat lambat. Sini. Saya nak tarik baju. Ha? Tarik baju. Yo. Yo. Tarik baju. Okay, so sekarang kita main tu pula. Kita main bumper car. Ha? Tadi nak macam ni? Kena main langgar-langgar. Kena pijak. Ni. Jalan tak? Woi. Semua ajar kan? Semakin lama ke ajar budak-budak ni. Budak ni makin lama ke ajar. Jadi kita nak pergi main datang main langgar-langgar ni. Kejap lagi baru kita main go-kart. Las sikit dia. Tidak boleh? Ha? Tak boleh. Oh, dia tengok dulu, tengok tinggi dulu. Adik 20. Boleh ni. Ya. Yeah. Ha, 20. Tak boleh. Ha, Tak lepas kau main dengan aku. Jaga tak boleh. Aku dah cakap jangan pendek. Dasar pendek bocah. Kurang ajar. Anjing adik. Ang. Lajulah sikit. Drift. Woi. Okey, aku pernah penat. Adik kau pernah? Tak apa. Nanti kita sambung balik. Kita pergi next content kita nak buat apa? Lepas ni kita nak pergi mana? Zoo. Okey, next content kita akan pergi zoo, bawa Anik main dengan binatang pula, okey? Hari Ahad. Hari Ahad nanti. Okey. Itu saja konten kita pada hari ini. Siakap sedong, gelama ikan berduri bercakap bohong, lama-lama Mencuri. ya.